Okay guys, kita dah dapat dah kita punya ni. Tayar lah dah mati. Okay, let me explain about this. Kejadian ni berlaku sebenarnya pada hari Sabtu, malam Ahad, sekitar 21 bulan Februari yang lepas. Kita baru hari kedua puasa, malam ketiga nak menunggu puasa esoknya. Jadi apa yang berlaku memang di luar dugaan lah. Jadi aku kena explain korang yang lebih detail sedikit, dan aku nak minta korang kena pasti. Aku dah google dah, dan aku tak tahu apa jenis tikus. Tapi selalunya tikus yang kalau masuk rumah ni adalah tikus, kita panggil tikus cencurut. Lantaklah tikus apa kan, tapi kalau dah tikus masuk ke rumah, kita akan panggil dia tikus cencurut. Aku membuatlah carian kat Google, 3 jenis tikus yang popular. Ini aku dapatkan source daripada Anim Agro Teknologi ke apa dia punya page tu, tak pernah aku letak link dia. Yang peliknya, kenapa tak ada nama tikus ataupun jenis tikus cencurut? Mana datang nama cencurut ni? Kau meletup mak bunyi je. Aku rasa batu ni lah memang tempat aku duk tekan kepala tikus tu. Tapi dalam syak-syak tu risau ke, aku bukannya melompat keluar kan, aku saya lompat kan. Risau betul. Jadi sekarang ni tak ada cara lain dah, memang kena selak kapet ni untuk tengok betul tak bawah tu ada tikus tadi, ataupun aku tekan benda kosong je. Jadi kita kena buka ataupun selak kapet ni dulu. Okay guys, kita dah dapat dah kita punya ni. Tayar lah dah mati. Ya, kau main jauh lagi tadi. Dah mati pun kena Apa nak ni tau? Dia dua awak betul. Jom. Kita pakai darah dia tu kena mampu. Mati je. Tadi masak mari. Gambar. Dah gambar.